Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Guys, hari ini saya berada dekat majlis pelancaran Enforce yang mana diorang telah melancarkan dua motor. So, salah satu motor yang paling hangat, ya, perang skuter belum habis lagi. Ini dia, kita ada SYM ADX TG 400. Ya, dia akan bersaing dengan Honda ADV 350, Zontes 368G. Itulah persaingan dia, guys. So ada beberapa warna, 3 pilihan warna. Satu ni warna putih dan juga kita ada warna hitam lah. Sini warna hitam dia, dan juga kita ada satu lagi warna grey. So ada 3 warna. So tanpa masa, mari kita review pasal motor ni. Tapi sebelum tu saya nak sebut dulu harga dia. Dengan tanda harga RM29,888 guys, ya, bawah RM30,000. So tanpa masa, mari kita review apa yang menarik pasal motor ini, guys. Okey guys, so dari segi reka bentuk, ya, dia merupakan sebuah motor skuter adventure. Jadi dia punya reka bentuk ada ala-ala macam Honda ADV 350, macam Zontes 368. Jadi kita nak tengok dulu dekat bahagian hadapan. Ini windshield dia cukup besar, guys. Ya, dan windshield ini jenis adjustable. Orang kau nak adjust, korang just tarik saja macam ni. So ini kedudukan windshield dia yang paling tinggi lah. Dan dekat bahagian bawah ni, actually motor ni dihelangkan daripada harimau Cybertooth. Jadi kalau korang on lampu dia punya lampu ni macam seakan-akan mata, dan dia punya lampu bawah ni dia akan nampak macam taring lah. So memang cukup cantik lah. Dan dekat bawah ni dia menggunakan USD fork berkala gold macam ni. Dan dekat bawah ni dia menggunakan single disc, dan dia menggunakan radial caliper daripada SYM. Dia ada dual ABS, dan juga dia ada traction control. Dan juga kita nak tengok dekat bahagian tepi ni. So ini rekaan bentuk di bahagian tepi dia. Saya suka dekat floorboard dia. Floorboard dia agak panjang, dan juga dia ada tempat untuk kita letak kaki yang meluncur. Jadi kalau kita bawa motor ni jauh-jauh memang best. So ini dia punya footrest dekat bahagian belakang. Alright, so ada juga logo macam ni. And kita tengok dia punya belakang ni memang lain daripada yang lain lah. Tak nampak macam skuter sangat. Dia punya bentuk belakang ni macam motor-motor sport bike lah. And dekat belakang ni dia punya lampu berbentuk M, dan macam Majimbo dah. Dan dia punya signal macam ni lah, dia capang. Okay, so dekat belakang juga dia menggunakan single disc, single port caliper. And yang menarik pasal motor ni, saya tekan kat sini, dia menggunakan swing arm aluminium. Dan final drive dia menggunakan rantai. Jadi macam Honda XADV 750 lah, guys. Ya, dia menggunakan rantai, korang tengok dan dia punya swing arm ni menggunakan aluminium lah. So memang lain daripada yang lain lah. So dekat belakang juga dia menggunakan monoshock. Dia menggunakan monoshock di bahagian belakang. Okay, so kita nak tengok bahagian exhaust. Exhaust dia boleh tahan sporty, guys. Boleh tahan sporty. Orang tengok exhaust dia meninggi macam ni sebab dia motor adventure. Jadi kalau kena air, dia boleh masuk ke dalam air yang lebih dalam lah. Orang tengok dia punya exhaust dia meninggi macam ni. Dan ini dekat bahagian floorboard dia lagi, dan membawa ke bahagian hadapan. Inilah rekaan bentuk keseluruhan motor ni lah, guys. Alright, so satu lagi untuk rim dia. Rim di bahagian hadapan dia menggunakan rim 15. Alright, so untuk saiz tayar pula kita nak tengok sikit. Untuk tayar hadapan, dekat sikit. Untuk tayar hadapan yang menggunakan saiz tayar 120, 70, rim 15, dan tayar dia memang datang dengan tayar dadu-dadu macam ni lah. Menandakan dia memang boleh masuk dekat dalam off-road lah. Okay, so kita nak tengok pula tayar belakang dia. So tayar belakang dia rim bersaiz 14, saiz tayar 150, 70, rim 17 lah. Okay, so ini saiz tayar dia, dan tayar dia sama juga jenis yang dadu-dadu macam ni lah. Alright, so kita nak tengok paparan meter dia. Kita tak boleh nak on, diorang dah ambil kunci. Tapi dia punya meter ni dia menggunakan LCD screen display lah, bukan TFT meter. Alright, tapi dia punya LCD screen pun dah cukup terang. Dan dia punya handlebar macam ni. Dia ada handle guard sekali. Zim, bawa pergi depan handle guard. Dan ini dia punya handle guard lah. Okay, so handle guard dia pun nampak okey lah. Dia punya handle guard sebab jenis yang selamat. Dia bukan tergantung, dia terus ikat bracket macam ni. Masuk sini, Zim. Dan ini adalah switch button yang ada dekat sini lah.
Okay guys, so jom kita buka seat dia pula guys. Okay, so cara buka seat dia memang unik sikit sebab dia punya cara buka macam ni guys. Dia terbalik sikit, and dia punya ruang macam ni lah. Dia punya ruang storage ni 32mm dan muat satu biji helmet full face size XXL. Dan dekat bawah ni juga dia ada lampu dekat bawah dia lah. Okay, so seat dia jenis yang macam ni. Okay, so jom kita tengok pula untuk tangki. Untuk tangki, okay guys, untuk buka dia punya tank cap ni, tank cap dia korang kena off dulu dia punya engine. Korang kena off dulu. Okay, dah off macam ni kan, baru korang boleh buka dia punya tank cap. So nak buka tank cap dia, tekan yang minyak ni lah. Okay, tekan saja, nanti dia punya tank cap ni akan terbuka. Okay, so untuk kapasiti tangki dia adalah bersaiz 13 liter guys. Cukup besar jugalah untuk satu perjalanan korang nak pergi konvoi, pergi Hatnyai ke Krabi ke, bolehlah pakai motor ini guys. Okay, liter. So dekat sini juga dia ada charging port, tapi ini satu sajalah charging port. Okey, dari segi enjin, motor ni dikuasakan dengan enjin single cylinder besaran 399cc menggunakan sistem enjin Source, yang mana dia menggunakan teknologi VVS, iaitu Variable Valve System, yang mana dia sama konsep lah macam VVA yang ada pada Yamaha lah. Okey, so dia ada low cam profile dan juga high cam profile, yang mana dia akan memberikan kuasa yang lebih optimum. Okey, so selain itu juga sebabkan motor ni dia single cylinder, jadi diorang takut gegaran tu memang akan terasa dekat motor. Jadi diorang pasang dua shaft balancer untuk mengurangkan gegaran pada motor ini. Dan juga motor ni mampu menghasilkan kuasa sekitar 35 horsepower dan juga 37 Nm of torque. Dan yang menariknya pasal motor ni, dia punya kuasa 90% tu datang seawal 4,500 RPM. Dan karakter yang macam ni actually memang sedap lah main dekat dalam town, ataupun kalau korang nak masuk dekat dalam off-road. Sebab ketika masuk dalam off-road, korang perlukan power yang awal-awal untuk menempuh segala rintangan yang ada dekat dalam off-road lah. Dan yang menariknya pasal motor ni juga, dia ada off-road mode, yang mana off-road mode ni dia akan off dia punya traction control dan juga ABS dekat bahagian belakang tu dia akan off. So tinggal ABS dekat bahagian hadapan. Sebab apa? Sebab dia nak bagi korang experience yang best ketika masuk dekat dalam off-road. Jadi itulah dia sedikit pasal prestasi enjin motor ni. Dan yang menariknya pasal dia punya enjin ni, enjin dia kedudukan dia berada dekat bahagian depan ni lah. Dia punya cooler, dan dekat enjin dia dekat bahagian tengah ni lah. Dia bukan ke belakang. Selalunya enjin skuter dia akan ke belakang, tapi ini enjin dia kat tengah. Jadi dia punya pengalaman bawa tu macam bawa motor-motor sport bike. Dan yang menariknya, macam saya cakap tadi, motor ni dia punya final drive dia menggunakan rantai. Again saya sebut lagi, dia menggunakan rantai lah. Dan juga dia ada swing arm yang macam ni lah, aluminium. Okey, so itulah dia sedikit pasal prestasi enjin motor ini. Motor ni bagi tunjuk dia punya kedudukan macam mana. So bila saya duduk atas motor ni, macam ni lah kedudukan saya. Okey, saya cuba turunkan ya guys. Okey, so untuk si height dia adalah 790mm. Macam saya ketinggian 168, kaki saya menjengket sedikit sajalah guys. Okey, dan saya punya sitting position macam ni. So satu korang boleh buat macam ni, and satu lagi korang boleh lucur kaki macam ni lah kalau korang nak jalan jauh-jauh. Okey, so dia punya seat tak begitu lembut, tak begitu keras lah guys. Okey, so itulah sedikit pasal motosikal ini lah guys. Alright. Okey guys, so jom kita dengar sikit bunyi motor ini. Okey, so ini bunyi motor dia. TCS dia tengah on, jadi kita tak boleh nak rem lebih lah. Alright, jadi inilah bunyi dia. Okey. Okey guys, so itulah dia sedikit pasal SYM ADX TG 400 dengan tanda harga RM29,888, macam-macam yang korang dapat. Jadi apa pendapat korang pasal motor ini?